Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya berada di Nomad Campsite 3.0 di Janda Baik. Ini first time saya camping kat sini. Tadi saya sampai terus setup. Hari ini saya ambil tapak E1 sebab kereta dekat, semua ada pelabuhan. Tandas tu dekat. Tandas dekat. Ini sunyi lagi ni. Tahu ada orang kata apa tuan campsite tadi kata ada jugalah camper-camper akan datang nanti. Inilah pemandangan dia. Ini Genting Highland. Walaupun hujan, saya tak nak rakam, saya set up terus. Hujan berhenti tadi, saya terus set up kemah sebab nak hujan balik. Gelap. Lepas tu ni toilet dia. Toilet dia cantik. Dekat dengan kemah. Okey, ni setup saya. Biasalah Natural Height Balance 6 V2. Pemandangan dia sana tu rumah CEO lah. Rumah CEO campsite ni. Mula nak ambil tapak ni. Itulah ingat dia jauh daripada tanah, rupa dekat je. Dekat je. Aduh, ni best lah tapak ni. Tengoklah kita hari ni macam mana kita keliling kemah tu. Natural Height Balance 6 saya set up. Saya ikat semua saya ikat. Semua saya ikat. Ini pemandangan depan kemah. Pemandangan depan kemah. Okey. Saya buat kipas angin ini. Sebab ada plug point kan. Ini saya tak bilik untuk dorang. Okey lah. Okey. Itu 2 kursi. Masak tak sempat lagi. Tak sempat lagi nak masak. Malam nanti kot. Inilah bekalan selama 2 malam ni. Right. Pemandangan daripada kemah. Okey, pemandangan ni cantik. Dah pukul 7. Okey. Terima kasih. Apa-apa ni saya update balik. Thank you. Saya tambah minyak dah lah. Kita bakal buka makanan ringan-ringan mana ni. Janganlah dekat. Okey lah. Post update. Thank you. Hancur pula ikan salmon lah. Apalah. Banyak juga lah benda ni. Untuk makan dorang. Alright. Malam ni kita makan special sikit. Start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Pemandangan di malam hari sebelum kita masuk tidur. Perut dah kenyang, dapur dah kemas. Tinggal kat luar. Tak ada apa-apa lah. Okey, saya ambil pemandangan kat luar dulu. Inilah pemandangan dia. Okey. Malam tengok. Cantik tak cantik? Tandas belakang kemah. Bawah sana pun ada tempat campsite. Tapi saya ambil dekat sini. Kena esok ramai kot orang. Pemandangan malam di depan campsite ni.
Okey. Suasana di pagi hari. Pemandangan yang indah. Itu suri tepi. Kabus pagi. Nice video ni. Cantik. Terus. Yang kabus macam ni lah kita nak. Pagi tadi lagi berkabus. Sejuk. Jom kita tengok suasana pagi di campsite ni. Kita nak pergi tapak silapan. Tapak silapan. Kabus. Cantik lah pagi ni. Sejuk. Tengok kabus. Ni tapak C ni. C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menarik nice pemandangan dia. Saya ambil sebelah hujung sekali. Sana ada lagi campsite dia. Kita ambil suasana pagi je. Kita pergi. Banyaknya. Is. Tapi kat sini ada masalah satu je. Ada babi hutan. Itu tandas juga. Tandas macam yang semalam. Kalau nak pergi sini, naik sini, buah durian pun tak ada. Kalau buah durian boleh lah. Merasa buah durian. Inilah pemandangan campsite ni. Nomor 340. Ada punya. Kita naik tangga ni lagi. Okey, pemandangan daripada atas. Nice. The security. Okey, pemandangan dia. Tapak saya sana, hujung sana. Tapi masalah dia tu, kat sini ada Kinze. Tapi dia lari lah tengok kita. Pagi tadi ada lah main bawah sana. Tapi dia tak nak dekat kita. Ada Kinze 6 ekor. Baru main-main di kawasan tu, bawah sana. Kabus. Campsite saya tu, saya ambil dekat tandas. Tak apa, harap ini ada masuk lah. Harap ada orang masuk. Tak ada sunyi sangat. Saya lupa tutup lampu. Sekejap Tutup lampu.
Oh ni pun ada tapak dia. Hmm. 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 Inilah pemandangan sebi saya ambil untuk tatapan dan tontonan kita semua. Alright. Pagi ini memang sejuk. Malam tadi pun sejuk. Kalau ada angin ni lagi sejuk. Alright. Thank you. Pagi hari kita masak kopi. Udah. Kapit tak angkat. Lima minit je. 1 minit. Jadi macam ni. Roti. Cheese. Kepik ni dulu. First time pakai benda ni tak hati mana. Janji dia boleh kepik. Tentulah cara dia. Tapi tunggu dulu 1 minit. Okey. Siap sarapan pagi ni. Okey. Hari ini punya aktiviti santai-santai sahaja. Berehat. Hujan dengan lebatnya
Oh, disajikan dengan pemandangan yang indah. Hujan dah turun. Itu dia hujan. Okey. Okey, tengah masak nasi. Okey, menu kita petang ni kita bakar terung. Jadi kita bakar ikan. Okey. Cuaca masih hujan lagi. Hujan lagi. Inilah pemandangan dekat campsite ni. Untuk ketenangan. Okeylah. Baik, nanti kita bakar ikan pula. Okey, menu kedua. Ikan lolong bakar. Jadi kita tengok kita nak cecah dengan apa ikan lolong bakar ni. Okey, menu kedua. Kita tengok menu petang ni. Alright. Okey, menu makan tengah hari. Tak tengah hari mana dah pun. Terlewat dah. Okey. Ikan bakar dah siap. Telur bakar, nasi nasi dengan budu. Cap terung. Made in Terengganu. Tak budu ni. Alright. Pemandangan yang macam tu juga. Dan dah berhenti. Kabus pun kembali. Alright. Cepat makan semua. Okay, kita buat menu petang. Kita rebus ubi manis. Beri dekat Janda Baik. Ubi manis ni. Dekat Janda Baik. Cuaca cerah tapi hujan renyai-renyai. Nanti Helen pun nampak. Tengah Helen. Okay. Kita minum ubi ya petang. Thank you. Suasana petang di campsite Nomad 3.0 Janda Baik. Okey, ini cantik pemandangan dia. Alright. Kita masak menu malam. Ni kita makan simple ya, makan daging. Makan daging. Makan daging mana ni? Okey, malam kedua saya berada di sini. Kita tengok pemandangan malam ni. Cuaca cantik. Kita bakar dagingnya. Menu kita malam ni kita bakar daging saja. Alright. Terima kasih. Jumpa esok pagi hari. Okey. Selesai aktiviti camping kali ni. Ini saya tengah jemur kemah. Jemur kemah. Bagi dia kering dulu. Baru kita lipat. Baru kita kemas. Bagi dia kering dulu. Sebab hujan semalam. Okeylah. Okey.
campsite nomad 30 ni okey. Malam memang sejuk. Petang start ke pagi, sampai daripada petang sampai ke pagi sejuk. Memang sejuk, kabus. Okey lah. Ala-ala Cameron lah camping kat sini. Lagi tempat tenang, sunyi. Saya duduk ujung sekali, rasalah sunyi dia tu. Okey lah, bagi saya campsite ni boleh lah. Siapa nak pergi, nak main sini, mari sini. Saya mungkin repeat balik kot. Kalau ada free, ada masa terluang, saya akan camping balik lah kat sini. Okey, itu sajalah video camping saya kali ni di Nomad Point 30, Janda Baik, Pahang. Dekat je dengan KL, dalam 50 minit daripada KL. Dekat dah. Right. Salah satu tempat camping yang menarik bagi saya. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi apa-apa video yang akan datang.